belakang. Assalamualaikum geng. Dalam video kali ni saya nak share sikit. Ini adalah setting jet keping. Dekat sini korang boleh tengok lah, ini lah body jet keping. Kita ada stiker kat sini. Ada motor nampak sini. Ni motor prop ada ESC. Kalau boleh tengok daripada sini. Ini setup yang budget lah. Alright, ini ada receiver. Ini gyro dalam. Ni tengok package juga korang nak macam mana. Ni bateri dia. Alright, kita boleh ada tak ada gyro. Kalau nak full set akan ada remote, bateri, charger, simulator untuk korang training dalam laptop sebelum korang fly jet keping ni. Oh, dia punya power tu. Okay, ni dah siap setup kan. Alright, jom kita on dia. Ni bateri dia. Okay, ni bateri dah charge full. Boleh tengok kat belakang. Control surface dia kita dah check. Ni dah setup lah. Korang dapat just terus fly. Okay, ini untuk kat throttle, untuk keselamatan lah. Gyro ni function untuk kalau korang beginner, nak lagi senang fly, ada auto level. Ni kalau plane-plane besar pun boleh masuk gyro juga. Contoh kalau dia menjunam, dia gerak sendiri lah, dia counter. Nampak ekor dia kat sini. Alright, kalau dia turn, dia tolong stablekan. Gyro ni function dia untuk dia terbang dalam keadaan level. Alright. Lepas tu kalau korang nak belajar nanti boleh turn off gyro lah. Dekat atas boleh off gyro dan control lah, belajar control manual. Alright, jom fly. Okay, gyro dia macam ni nampak tu, dia gerak. Ini macam fighter jet betul lah, dia ada counter. Ni off. Off dia diam lah, macam kita main manual. Ni ada auto level. Okay, jom fly. Boleh jadi agresif tapi nanti adik ni lah. Kalau dia nak turun macam dia dekat bawah kan, tarik elevator ke belakang Dia kalau nak landing tu dia kena buat macam ni. Macam ni, tarik sikit. Biar dia high alpha lah. Korang tengok kan kapal-kapal landing macam ni landing kan. Macam tu. Dia angkat. Dia angkat. Ni kita panggil pitch up, flare. Ni kita panggil flare lah. Nampak dia landing tadi. Ni dah pandai fly. Ni ada gyro lah. Kita dah ajar tadi basic penerbangan macam mana. So dia dah boleh control. Tengok kapal dia. Dia tengah control lah. So dia punya pengawalan kapal tu memang kemas. Kita nak macam ni lah. Tak ada cacar marbah kapal tu. Dia terbang macam kapal terbang betul lah, scale. Ni yang kita nak. Acah tadi dah fly rasa okey tak? Rasa okey. Dah dapat fly dapat semua kan? Tak apa, itu nanti Dennis asal skill tu dalam simulator lah. Pandai simulator dalam ni tak ada masalah bila fly ni nanti. Dapat sesuatu sila komen. Jom fly, tak apa was-was.